Ingat, boleh guna duit arwah suami sesuka hati selepas suami meninggal. Ini hukum yang ramai orang tak tahu tau. Boleh ke isteri gunakan duit arwah suami walaupun dia tahu nombor PIN akaun bank suami? So jawapan dia adalah haram sama sekali isteri gunakan duit arwah suami. Even duit simpanan KWSP pun tak boleh isteri gunakan. Kalau isteri gunakan duit tu, memang haram hukumnya. Atau apa sahaja simpanan harta yang dibuat oleh suami, isteri haram gunakan. Sebab dalam harta yang dikumpul oleh suami disebut sebagai harta pusaka, yang mana ada hak ahli faraid dalam tu. So, kena bahagikan. Memang proses faraid ni memakan proses yang lama, sebab dia memerlukan persetujuan. Kalau betul korang sayang kat isteri korang, buatlah hibah takaful, yang mana kalau kita meninggal, isteri akan dapat contohnya 300,000. Duit tu akan terus dapat kepada isteri tanpa perlu melalui proses faraid. Memang 100% milik isteri. Kalau korang berminat nak saya bantu sediakan hibah untuk isteri yang tersayang, like dulu video ni, kemudian follow saya dan tekan link dekat bio.